Ada orang kata, apa salahnya aku tengok porn? Aku seorang-seorang je dalam bilik, aku tak kacau sesiapa pun. Kalau betul lah aktiviti melihat berhalucah tu benar-benar tak mengganggu sesiapa, kenapa ada begitu ramai pasangan yang menangis jumpa saya nak bagi tahu yang suami saya tengok pornografi? Saya rasa begitu terluka. Because emotionally sudah pun ada betrayal. You tengok perempuan lain, walhal Allah dah bagi yang halal depan you, you tengok yang tu pula. Dan syaitan tahu benda tu, so dia buat slow-slow. Because syaitan tak pernah stop. Syaitan akan work extra hard, sebab salah satu kebanggaan syaitan adalah kalau dia boleh pisahkan suami isteri. So argument dia adalah, kenapa you nak mudahkan kerja syaitan? Oh tapi bro, aku tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi pun sama juga. The way you see women akan berubah bila you dah jadi a porn addict. That's why kita kena mudahkan jalan nikah ni. Anak-anak muda, kita kena didik mereka untuk bersiap sedia, get ready untuk nak pikul tanggungjawab kahwin, because that's part of your needs. You ada keperluan ke arah itu. Kalau tak, kita tak payah bincang pasal porno-porno ni. Soalan saya, kita duduk bergelumang untuk memandaikan orang dalam pernikahan lah. Benda yang masih lagi konsisten sampai sekarang, kita duduk silap ni, apa dah? Duit tak cukup, tak boleh kahwin. Ya. Dia main daripada mana? On the surface betul, kalau duit tak ada, jangan kahwin lagi. Tapi bila go deeper, duit tak cukup tu apa maksudnya tu, itu ada permasalahan besar. Cara orang define duit tak cukup. Sebab bila saya coaching orang, saya consult orang, dan saya tanyalah duit tak cukup tu apa maksud dia. Number one, yang saya perasan dia punya pattern dia adalah banyak main rasa-rasa. Dia rasa tak cukup. Saya tanya, dah buat kiraan ke belum? Boleh kata 80% tak buat kiraan pun. Dia main rasa je, rasa tak cukup. Saya kata, ambil kertas, ambil pen, jom kita kira. Right? Okay, you nak kahwin, apa you nak provide? Nak provide tempat tinggal, nak provide makanan, nak provide bill, nak bayar bill, nak provide kenderaan. So kira lah satu persatu tu. Let's say I have 100 clients, I would say 80 to 90% of them dah boleh kahwin dah sebenarnya. Kalau kira by that metric, faham tak? Okay. Dia boleh bayar rumah sewa, boleh bayar untuk nak beli ikan, ayam kat pasar-pasar tu. Yang menghalang dia? Sebab semua tu kita tahu harga pasaran. Kita boleh kira kan. Beras berapa, 5 kilo punya beras berapa ringgit, semua tu kita boleh tahu, kita boleh budget benda tu. Tapi yang mereka rasa tak cukup tu adalah tak cukup nak memenuhi expectation orang. Cara orang fikir tu yang menghalang dia orang ke depan. Tapi untuk kes Aiman adalah Aiman lepas graduate. Betul? Aiman somehow figure out macam aku cukup kot. Saya cukup tu dalam kepala saya, boleh tak saya nak menyara isteri saya? Jawapannya boleh. Kok Aiman boleh share thought process waktu tu, waktu graduate, dia punya kira-kira sebagai cukup tu? 2011, waktu tu umur 21, saya mula ta'aruf dengan wife. Saya jumpa bapak dia. Because you nak kahwin, jumpalah wali dia kan. Dan memang ada discussion pasal duit lah, yang bapak dia timbulkan, tentang nak menyara anaknya dan sebagainya. Dan saya punya polisi adalah I'm always honest. So saya bagi tahu, okay, duit saya banyak ni. Saya punya duit masuk daripada sini, sumber dia. Saya bagi tahu terus terang. So kalau dia nak bapak dia, kalau bapak dia nak kata, kau tak boleh kahwin dengan anak aku ni, saya terima je. Kau dia nak dish kita waktu tu pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Kerana apa guna saya nak tipu? Right? Saya terus terang je. Dia tahu saya student, dia tahu saya ada scholarship, dia tahu saya masih lagi muda, semua dia tahu. Tak ada benda yang dia tak tahu pun. Tapi disebabkan saya tak tahulah, ini saya punya spekulasi sahaja. Nak tahu kena bawa pak mentua main sekali. Spekulasi saya adalah mungkin daripada unsur persediaan lah. Persediaan tu bukan dari segi simpanan yang banyak, tapi dari segi keseriusan nak menguruskan kehidupan ke arah perkahwinan tu sendiri. Kok boleh share kita punya, bila kita define keseriusan dalam untuk berkahwin tu, dia punya traits dia tu? Well, again, kalau you tanya saya, ini hanya jawapan saya je lah. Saya tak boleh kata ini jawapan universal lah. Number one adalah ilmu lah. Okay. Number two is your social life. Even though I was young, lelaki muda kan, kita rasa nak enjoy hidup kan. But my idea of enjoy hidup adalah saya travel, saya bersukan. Another thing yang saya buat adalah saya memang very 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 picky about friends. Okay. Siapa yang nak jadi kawan saya memang pilih betul-betul lah. Now, you boleh kata saya sombong ke apa, saya tak kisah pun. Tapi Nabi kata kita akan ikut jejak langkah kawan kita kan. Betul. So kita kena pilih elok lah kawan kita tu. Bila kita sebut ta'aruf tu sendiri, apa dia ada origin dia ke dia best practices dalam Islam tu sendiri? Dalam Islam,
seperti mana saya belajar dengan Syekh Abu Isa di Amatullah, nama dia tu daripada UK. Dia kata Islam tak ajar like specific recipe nak kahwin macam mana. Okay. Kenapa saya guna perkataan recipe? Recipe ni precise kan? You kena start kat sini, 3 cubik garam, 200 gram ikan, step 1, step 2, very specific. Itu namanya recipe. Faham Betul. Okay, Islam tak ada resepi macam tu. Sebab kalau resepi tu ada, semua orang kena ikut resepi tu, wajib. Tapi apa Islam ada adalah Islam ada guidance, panduan. Bukan resepi, tapi panduan. So dalam panduan itu, Islam dia berikan certain boundary yang jangan cross. Okay, contoh, jangan berdua-duaan. Tu boundary tu, jangan cross. Tak ada pegang-pegang. Okay, boundary jangan cross. Tak ada manja-manja, panggil sayang apa semua, jangan cross. Datang mananya boundary itu? Daripada salah satunya ayat Quran surah Al-Isra, Allah sebut la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. So adalah perbincangan itu. Dekati zina tu maknanya apa? Maknanya anything and everything yang menghala ke zina perlu kita halang. Perlu kita tutup jalan tu. Jauh lagi zina tu kat situ. Tapi kita dah tutup dekat sini. Sebab tu kita kata tak boleh. Bila orang melatah kata, tapi aku tak pegang tangan dia. Saya tahu you tak pegang tangan dia, tapi you dah membuka jalan sikit untuk menghala ke situ. Itu datangnya all this like kenapa kena bawa mahram, kenapa tak boleh berdua-duaan, kenapa kita tak manja-manja. Memang bila orang nampak rasa macam lecehnya kau ni, tak chill langsung lah kau ni. It's not about that, okay? Bila fikir balik, you sedang lawan siapa sebenarnya dalam hal ni? Siapa musuh yang sentiasa non-stop nak cuba menyesatkan you tu? Iblis. Ya, betul tak? Dan you mungkin sedar tak sedar yang dia sentiasa mencari cara nak make sure you zina. Dan iblis yang kita tahu, dia adalah makhluk Allah yang amat penyabar. Penyabar sangat. Okay? Dia bukannya like hari ni dia start goda you buat maksiat and dia nak by the end of the day you terus berzina. Tak. Sebab dia cerdik, dia pun tahu manusia takkan terus buat macam tu. Okay, even kalau kita tengok kepada let's say lah a Muslim person yang paling basic lah, kira macam fardu ain darjah 5 punya level, tanya dia, boleh ke kalau saya nak pergi hotel dengan seorang perempuan, masuk bilik dan saya ada hubungan dengan dia? Dia berkata tak boleh. Kalau saya tanya lagi, nak tak you buat benda tu hari ni juga? Dia kata, mana boleh, haram kot, dosa besar. Dan syaitan tahu benda tu. Dia tak adalah immediately nak boom kepada macam tu. So dia buat slow-slow. So dia start dengan slow-slow, sikit-sikit. Itu dia punya modus operandi lah, especially untuk orang beriman. Dia akan buat sikit. So berbalik kepada isu kenapa ta'aruf macam tu rupa dia, kerana kita nak menyusahkan kerja syaitan ni. I see. Oh, itulah dia. Ya. So argument dia adalah kenapa you nak mudahkan kerja syaitan, right? Okay, make sense. Kenapa you nak mudahkan kerja syaitan? And you mungkin fikir macam, tapi it's very very inconvenient kan? Betul, itu definitely. Okay, right. Saya lebih terfikir macam kalau saya jadi Aiman, macam mana hak orang lain. Yelah, banyak orang mereka rasa benda tu inconvenient. Macam mana kita nak solve benda ni kan? Dalam dunia komputer, you orang komputer kan? Okay. Security and convenience, apa dia punya relationship? More convenient equals less security. Kan tu dia punya sifir dia. Betul. If you want more convenience, you will have less security. Contoh password. Nak senang, semua password sama lah, convenient tak? Yang password pula yang paling senang you nak ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Convenient. But in terms of security, paling susceptible kepada hacking. So, reverse dia adalah kalau you want the most secure system, you're gonna have the most inconvenient experience. You nak kena make sure setiap benda you guna password tu, every single one password lain-lain. And password tu pula nak kena ada kombinasi, ada letter, ada number, ada simbol. And then nak kena scramble pula. That's why ta'aruf is inconvenient by design. Saya rasa macam related lah apabila kita buat ta'aruf, rasanya yang ni antara yang ramai orang duk cakap lah. Untuk nak tahu kata dia suit untuk kita tu dengan masa yang ada tu. Macam mana kita nak navigate part kat situ. Disebabkan kita dah buat benda ni lama, so kita dah ada formula-formula tersendiri lah. Dah ada dah. So bila buat lama, dia macam ni. Dia ada pattern lah. Bukan saya ni genius tau. Sebab you buat lama sesuatu benda, you akan nampak pattern. Setuju? Okay, right. So daripada pattern tu, you boleh extractkan apa dia punya formula dia untuk nak bantu orang lain secara mass scale lah.
So antara formula-formula yang saya buat adalah salah satunya bernama jodoh checklist. Tapi this is interesting. Assessment itu bukan untuk mereka, itu untuk you. Oh. You isi sendiri untuk calon. Bukan calon isi for you. Dia tak jadi kalau dia isi. You kena isi. Sebab semua checklist itu berkaitan dengan you punya assessment terhadap dia. Sebab you nak kahwin dengan dia kan? Kan? Dia. So you yang nak tahu dia ni sesuai ke tak. So dalam checklist tu ada 5 benda. Yang pertama adalah you kena make sure calon ini memenuhi you punya kriteria minima. You ada ke kriteria minima ni sebenarnya? Kan? So kalau tu pun tak lepas, jodoh checklist ni letak ke tepi dululah. Kenalah bincang dulu. Apa you punya kriteria minima? So what is kriteria minima? Again, analogi mudah nak faham. You nak masuk universiti boleh masuk terus ke? Ada pointer dia lah. Dia ada minimum requirement kan? Dia bagi tahu lah nak masuk universiti ni you kena lepas MUET, berapa band, you kena ada subjek-subjek sekian-sekian and apa grade dia yang diterima. So mungkin you punya GPA berapa yang diterima masuk. Kalau tak lepas, apa berlaku? Tak boleh masuk, right? Okay, itulah konsep kriteria minima. For the person to marry you, you need to have a standard. Bunyi macam bagus sangat nak ada standard kan, bagus sangat. Fikirlah universiti. Betul. Berapa ramai orang nak masuk tapi dia tak bagi masuk. Adakah kita cakap kat universiti, wahai universiti, kamu ni memilih sangat lah. Bagilah semua orang masuk, tak bersyukur ke orang nak bayar yuran ni? Ada tak kita cakap macam tu kat universiti? Tak ada lah. Tak, kenapa? Kerana kalau apa jadi kalau siapa-siapa je boleh masuk universiti, apa jadi? Tak ada standard lah. So apa berlaku kalau tak ada standard? No standard equals no quality. Sebab tu universiti kena ada standard itu, dia nak maintain quality dia. Kalau tak, value dia jatuh. Sebab apa? Siapa-siapa boleh masuk. Sama juga, siapa-siapa boleh kahwin dengan you. So what's your value then? Let's say kita bukan cakap pasal you, okay? Mungkin you rasa macam, tapi aku memang sampah pun. Okay. Let's say I'm not talking about you, alright? I'm talking about your children. Macam because you bakal memilih siapakah yang bakal menjadi ibu/ayah kepada anak-anak you. Takkan you tak nak letak standard? Rasanya tu it's much more better kot. Kalau kita zoom dekat diri kita macam tak apa kot. Tapi kalau Saya tahu. bila kita tengok yang ke bawah, offspring macam ni penting Especially lelaki yang dia rasa aku sakit seorang-seorang tak apa. aku okay. Tapi mentality tu salah kerana you never sakit seorang-seorang. You always akan affect somebody. Saya bagi contoh. Ada orang kata, apa salahnya aku tengok porn? Aku seorang-seorang je dalam bilik, aku tak kacau sesiapa pun. Ada juga argument macam tu. Ada argue macam tu. Sampai kan boleh justify untuk nak melihat bahan-bahan lucah. Kita kata, you buat seorang-seorang dalam bilik, tak ada orang tengok. You tak kacau orang. However, jangan salah faham. How you mengotorkan minda you dengan benda-benda itu akan beri kesan kepada your pasangan nanti. Betul. You mengaku tak mengaku ke is irrelevant because data have shown yang orang yang tengok pornografi, dia punya satisfaction in marriage dia akan ada masalah because they expect dia punya own experience tu sama macam yang dia tengok dekat screen. Siapa kata tak ada kesan kat orang lain? Ada kan? Right? Ada. Sebab kalau betul lah aktiviti melihat berhalucah tu benar-benar tak mengganggu sesiapa, dan kenapa ada begitu ramai pasangan yang menangis jumpa saya nak bagi tahu yang suami saya tengok pornografi, saya rasa begitu terluka. Kenapa? Apa kaitan dengan puan? Suami yang tengok. Ada kaitan dengan dia. Because emotionally sudah pun ada betrayal. You tengok perempuan lain. Walhal Allah dah bagi yang halal depan you, you tengok yang tu pula. Nampak? Okay. So siapa kata you just sorang-sorang je? Tapi bro, aku tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi pun sama juga. The way you see women akan berubah bila you dah jadi a porn addict. You tengok perempuan, you terbayang-bayang action dalam kepala. Tak ke tu mengganggu? And satu lagi, yang paling basic argument dia adalah the fact that you think that is acceptable is a societal problem. Yang tu agak far gone lah yang tu. The fact that you rasa macam, apa salahnya aku tengok these dua individu bogel. You boleh cakap ayat tu tanpa rasa bersalah, that's a problem. So that's why Islam tak iktiraf benda tu. Tak iktiraf benda ni sebagai, tak apa, you seorang-seorang je buat hal tu. Tapi Islam ada bagi tahu kalau you porn addict, tak payahlah announce to the world. You jihad, deal with it, dapatkan bantuan, tapi kita keep it on the down low lah. Tapi at the same time, kita juga tidak bangga dengan benda tu sampai kita terima. Okay? Islam tak nak kita menerima sebarang dosa sebagai normal. Bila dah sebut pasal porn addict, kita treat dia sebagai an addiction lah. Tapi untuk porn itself tu, untuk cara kita kembali balik pulang kepada jalan asal tu,
antara cara-cara yang mujarab dia, apa dia yang Aiman jumpa? Terapi. Definitely. Sebab nak kena rewire balik your brain untuk nak memikirkan yang okay, itu bukannya reality sebenar. You have to really think. Dia tidak ada, bila you mention mujarab, dia bukannya kita boleh reset. Tak ada butang reset. You bila dah tengok benda-benda macam tu, dia dah macam terukir dalam kepala. So dia tak ada butang reset as if macam you boleh jadi macam sebelum tengok bahan-bahan tu. Tetapi bila dah bertaubat dan kita patah balik, at least kita boleh nak salvage what's left. Kita boleh patah balik supaya kita stop benda tu. Okay. And kita boleh baiki apa yang kita boleh baiki. Tapi nak buang memori tu tak boleh. Nak terus buang experience tu tak boleh. Because dia dah jadi long term memory dah. Dah jadi you punya a part of your experience. Lived experience. Sama juga orang yang merokok, nak stop merokok, dia bukan tiba-tiba lupa rasa rokok tu. Kan. Ataupun lupa betapa seronoknya merokok. Dia tak lupa. Okay. Tapi dia kena lawan, rewire balik dan ganti dengan something else. Ganti dengan something else. Apa yang dopamine surge tu lah. Dopamine hit tu kena ganti sampai. Tapi dia kena terimalah bahawa dia takkan dapat seperti mana itu. Tapi itu adalah sacrifice dia lah. Itu jihad dia lah. Pengorbanan dia, jihad dia kerana dia nak berubah menjadi individu yang lebih baik. Interesting betul lah bila Aiman cakap ni, saya nak trace balik benda tu untuk nak jadi, orang kata apa, jelas sikit lah yang saya baca tu. Ada saya baca argument mereka, mereka kata agama ni design elok dah, dan antara observation dia yang mereka nampak, orang yang betul menahan diri apa semua ni, sebab mereka menahan diri tu, so mereka punya, kita panggil apa, nak kata threshold pun, dia tak boleh nak salurkan ke mana-mana. So tendensi dia tu lagi mudah terdedah untuk macam kita kata tadi lah, untuk terkonsum, tengok porno ke, berbanding dengan yang dia memang hari-hari dia mudah untuk dos tu digunakan, sama dia tertengok ke, terpegang ke, termelawak dengan kawan perempuan dia ke. So dos tu can be kept at minimum daripada orang yang duk bertahan ni. Yang bahayanya dengan argument tu adalah orang jadikan ia sebagai justification. Sebab tu lah hang kena ada girlfriend. Saya kata no. Kan? No. Kerana Kerana boleh swing benda tu pula. Kerana you cannot compare one haram, another haram and kata the other one is right. It's wrong. Wrong still wrong. Wrong still wrong. Wrong still wrong, okay? Wrong still wrong. Two wrong Two wrong cannot make a right. Okay, walaupun yelah ada argument dalam agama kita tentang the lesser of two evil, tapi itu situasi yang very rare dan kita jaranglah berlaku situasi macam tu yang kita kena pilih antara lesser of two evil. Kenapa saya kata macam tu? Because yang ketiga tu ada kahwin. Kenapa tak terus fikir kahwin? Saya rasa buat benda, Dia buat gaya macam ada dua pilihan je. Tengok porno atau ada girlfriend. Kahwin tu ada. Di sinilah yang saya datang nak membawa message bahawa anak-anak muda kita kena didik mereka untuk bersiap sedia, get ready untuk nak pikul tanggungjawab kahwin, because that's part of your needs. You ada keperluan ke arah itu. Kalau tak, kita tak payah bincang pasal porno-porno ni. dalam saya rasa benda tu agak jelas bila kita faham yang kita sembang pasal konsep dua orang tadi tu. Yang memang dia bertahan, tapi memang Tuhan dah serta dah, dia ada outlet dah. Tapi kita sekarang didogmakan dengan yang outlet tu susah. Salah satunya perkahwinan. Dan Outlet tu susah satu. Saya rasa tu perjuangan Aiman lah kot. Itu perjuangan saya. Yang kedua adalah diorang tak reti, tak tahu atau dihalang untuk nak bercakap mengenainya. Now, again, saya bukan nak kata kena buat conference besar-besar. Maksud saya, dalam pintu tertutup, behind closed doors, you sepatutnya boleh cakap dengan your parents about this. Adakah tu kualiti kita sebagai seorang timur yang membuatkan? Mungkin je, mungkin tak, saya tak tahu. Tapi ada je orang western yang macam tu juga. It's like your family value lah, saya boleh kata. Tak nak kata benda ni terlalu sosiologi sangat, nak kata eastern and western kan. Let's talk about your family value. In your family, adakah is it valued for you to express yourself? Adakah ia dinilai, adakah ia dikira bernilai untuk you nak ekspresi diri you? Untuk nak kata kepada your father yang macam, ayah ni, Aiman ada satu masalah ni, memang susah. Duk asyik nampak iklan, duk tengok billboard, rasa macam buat lah rasa macam nak kahwin, duk tengok perempuan tak cukup kain ni kan. Why can't you talk about that to your father? Orang kata, Aiman kau ni gila lah, mana ada orang cakap macam tu. Okay, seorang sahabat pernah datang kepada Nabi dan direct dia tanya Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. And then
Bila dia kata macam tu, sahabat-sahabat lain yang duduk keliling tu kata, wah, hajar budak ni. Macam ready lah nak bantai dia kan. Nabi kata no. So Nabi halang. No. Okay, before kita go deep into hadis tu, tengok betapa this young man express kepada siapa? Nabi. Okay, sebab apa? Sebab dia ada masalah dalam diri dia. Dia tak boleh tahan, nafsu dia tu kuat. Tapi nak kata ada ruang untuk dia nak bercakap dengan Nabi. Nabi siap, sahabat macam dah ready lah. Nabi siap halang lagi. Nak kata apa? Nabi tidak menyalahkan pemuda ini kerana dia express. Nabi akui this young man ada real struggle dalam diri dia. Okay? Cuma samalah, kita tak nak pergi kepada argument therefore kena ada girlfriend supaya nafsu tu terkawal sikit. No. Tu bukan dia. So dia minta izin nak berzina. Okay? And then Nabi minta dia mai dekat. Okay? Sahabat-sahabat lain dah chill lah. What Nabi did was simply ask certain very calculated questions. Dia kata, ada mak tak? Okay. What if, somebody nak berzina dengan mak you? Sebab kalau saya benarkan you berzina, then maknanya dia menjadi hukum lah. Dan orang lain boleh zina juga. And what if ada orang nak zina dengan mak you? You okay tak? Dia kata, wish, mana boleh mak aku kot. Okay, what about your sister? You ada sister? Kalau saya izinkan dia lelaki berzina dengan sister you, okay? Mana boleh? So Nabi slowly go through. Sebab apa? Sebab nak bagi terapi minda dia tu supaya dia faham bahawa there's a reason why benda tu tak dibenarkan. However, at the same time, Nabi acknowledge your struggle is real. Tapi benda you nak tu still tak dibenarkan. Sama juga, the struggle nak tengok pornografi tu real. Tapi itu tak menghalalkan you ada girlfriend. Tu still tak dibenarkan juga. So Nabi bagi this education dekat dia. Dia faham, dia nampak, dia sedar. And then selepas tu Nabi doakan kepada dia. Long story short, this man manage lah untuk nak kawal dia punya diri dia. Tapi the point of the story adalah yang kita nak didik masyarakat bukannya dengan ambil jalan mudah. Saya tahu jalan mudah dia adalah pergilah ambil girlfriend, pergilah berkawan. Kita kata berkawan je lah dulu. Right? Walhal itu adalah salah satu jalan nak menghampiri zina. Again, saya bukan nak kata you akan berzina. Saya cuma kata itu jalan menghampirinya. Itu je. Dan menghampiri tu boleh jadi zina tu dekat Johor. Kita dekat Perlis. Kita rasa macam come on, jauh lagi kot. Tapi hang dah gerak sampai Kedah dah. Dalam kepala saya, Man, saya nampak perjuangan Aiman sebiji macam cerita insurans. Ya. Orang insurans bila nak pergi jual, dia tak boleh jual benda yang ketakutan yang pasti. Benda tu hanya menghampiri. So Aiman pun lebih kurang juga, benda ni tak jadi lagi, tapi aku tengah jangan bagi pi. Ya, cuma saya tak jual apa-apa lah. Saya just bagi tahu itu Quran punya prinsip tentang zina, especially tentang zina. Prinsip dia adalah jangan hampiri. Quran boleh kata jangan buat. Dia boleh kata aku tak berzina lagi. Aku just pegang tangan dia. Tak berzina lagi. Tapi nampak Allah tahu makhluk yang dia cipta. So even nak menghampiri pun dia halang. Inilah yang kata inconvenience tu. Pasal you kan ada perasaan, you ada rasa macam nak berpasangan. That's why kita kena mudahkan jalan nikah ni. Dan saya nampak peranan mak ayah adalah kena galakkan benda tu dan mula dengan ilmu. Didik dia supaya dia ready. Okay, nampak abang gaya macam dah nak ada pasangan. Okay, meh, come sit down with me. Let us talk about it man to man. Get your son ready lah. Bukannya kata belajar dulu, tak payah kadang-kadang gatal betul ya. Because itu tak membantu. Itu hanya sekadar you tutup jalan conversation. So bila tutup jalan conversation, anak sah-sah tak nak dah cakap dengan you pasal tu kan. Pasal bila cakap kena cantas kan. So dia akan pergi tempat lain. Pergi kat member dia. Tempat lain mana dia pergi? Member dia. Threats. Kan? Kat mana lagi dia pergi? So saya nampak like benda ni patut jadi satu conversation closed door antara anak dengan ayah, anak dengan ibunya. Dan saya tahulah benda ni akan buat kita rasa tak selesa, segan. You mungkin fikir aku dulu tak payah pun benda macam ni. Tapi kita kena faham benda ni adalah benda yang memang patut ada even dulu pun. Tapi mungkin dulu risikonya kurang tak macam hari ni. Dulu tak ada internet, akses kepada like pornografi pun susah dulu kan. Dulu kena pakai tape, CD, majalah, right? And kalau pakai tape nak kena cari tape player dulu. Barulah boleh main dan tengok. Kena inconvenience tu menyebabkan kurangnya kita boleh akses pornografi. Tapi now, tengok device kita pun sekecil ini. I can simply just go into my room. Nobody can say anything because it's my room kan. And internet wifi ada. Laju pula tu 5G. Buka lah.
Aiman, apa soalan last lah sebelum saya rompok masa banyak sangat. Dalam bisnes sendiri, dalam cara saya nak cari team ke misalnya, ada juga macam surrounded by idiot, daripada Tahu-tahu buku tu. personality apa semua lah. So soalan saya, kalau dalam bisnes sendiri, dalam position bisnes, dalam team, partner untuk bisnes sendiri pun kita guna konsep-konsep tu untuk nak tengok sinergi dan complement each other. Kita navigate untuk perkahwinan tu, kita ada juga kat jenis macam tu. Tak pun petua dia juga. Ada, sebab tu kita dah ta'aruf. So dalam ta'aruf tu, kita guna konsep yang sama macam Konsepnya sama. yang kita tahu tu. Yep. Dalam ta'aruf. You ada syarikat Ada. bernilai 50 juta. Okey, tak lagi. Contoh, saya bagi contoh. Saya nak bagi nombor tu besar, bagi gila-gila besar punya. Bagi serius lah. Okey. Bagi 50. serius, okay? 50. You nak pilih partner untuk syarikat tu, adakah you just buat application, buka mana-mana je, isi borang Google Form ni dan kita akan jadi partner? Tak kan? You akan jadi very careful nak pilih siapa. Betul? Okay? And bila pilih pula, you akan interview dia, kenal dia dulu, before you nak sign dia sebagai partner. Betul? Betul. Kenapa you begitu careful dan takut? I think it's just showed you how serious and big the company is, the stake. Yeah, because saya mention 50 juta. Yeah. Right. Kalau saya mention itu startup yang RM5 pun tak ada. Tu. Dia macam free tak? Meh join. Lain kan feeling dia. Bila mana you tahu perniagaan tu tak bernilai pun. Now, your marriage, berapa juta you nak letak nilai dia? I don't know. I think it's hard to put a price on it. $1 cukup. I think it could be a lot kan. 2 juta cukup. Dia sepatutnya lagi. Saya rasa tak patut diletakkan harga sebab Right. marriage is so. You see? So it's priceless kan? It's priceless. Sebab unlike syarikat, 50 juta tu memang big. Tak dinafikan. It is a huge responsibility, betul. Tapi berbeza dengan perkahwinan, apa ada dalam perkahwinan itu? Apa yang ada adalah sebuah keluarga yang dibina from scratch. You literally building up a group of human beings. And kalau syarikat, you boleh pecat. Kalau dia tak buat kerja, boleh tukar orang. Okay, tukar department. But in a family, tak boleh. Nak pecat anak macam mana? Hari ni kau buka anak aku lagi. Mana boleh? Kalau suami isteri tu boleh bercerai. Tapi even bercerai pun, dia masih lagi akan terikat. Penceraian dia bukannya putus everything. Penceraian tu sekadar memutuskan suami isteri, tapi you still terikat dengan anak, terikat dengan mertua, terikat dengan mak. Dia beza daripada syarikat. Syarikat, kalau katakanlah syarikat tu dissolve lah. So, I like your answer. Memang susah nak letak tag harga because you cannot letak tag harga pada perkahwinan. Now, the question is, so, kalau nak pilih partner for marriage, kenapa tidak you begitu careful seperti mana you careful pilih partner syarikat? Kembali balik ke yang model-model tu, Aiman sendiri memang ada model spesifik kan? Macam Ada. kawan-kawan saya ada juga, ada yang personality burung lah, MBTI lah. Oh ya. Saya sebagai seorang yang background psikologi, saya boleh kata siap-siap jangan guna MBTI. personality test sebagai your ta'aruf tool because that's not what it's made for. Okay? So personality test dia hanya measure something very specific dan very narrow. Bila kita nak kahwin, kita bukan setakat melihat personality-nya saja. Itu salah satu dimensi. I agree. Salah satu dimensi you nak consider adalah dimensi personality. Tapi that's not the only one. Banyak lagi dimensi lain. Contoh, fahaman agama, background family, vision of the future. Dia punya cara pembawaan diri dia, dia punya habits, dia punya friends, dia punya social circle tu kan. Itu semua kita ambil kira juga. So personality, semata-mata personality is not enough. So it's good that you brought it up. Sebab ada orang dia ambil, let's say, love language test. Betul. Right? And dia tengok test tu, dia kata macam, saya physical touch tapi you suka ni, kita tak compatible lah, bye-bye. No, it's not that simple. Okay? Kerana untuk nak kahwin ni, salah satu requirement kahwin adalah menerima perbezaan dia. Yang tu paling susah kot. Ya, tapi itu salah satu requirement nak kahwin. Pasal apa alternatif dia? Alternatif dia adalah you nak semua sama. Tak boleh kan? Tak boleh. So you kena belajar nak terima perbezaan dia. My wife is an introvert. I'm an extrovert. Tapi 13 tahun kahwin okey je. Sebab salah satu requirement perkahwinan adalah saya kena embody apa yang pengalaman dia lalui. Saya basically as an extrovert, saya kena faham introvert macam mana. A lot of work kan. Itulah marriage. Itulah marriage. So kalau saya just tengok personality test, saya pun tak kahwin dengan wife saya sekarang. Pasal kita personality berbeza sangat lah. Tapi kenapa saya kahwin? Kerana saya nampak kita selari on many other fundamental things.
fahaman agama, vision of the future, right? Family values, core values. Kita align. Dan tu bab personality macam mana? Bab personality is a negotiable and adaptable factor. Yang tu kan buat saya rasa kalau saya dengar Aiman ataupun tertengok Aiman kat social media, benda yang terlintas dekat kepala saya, apa yang Aiman cuba bawa dalam marriage lah, untuk orang cuba faham ni adalah marriage is actually a constant effort dan commitment lah. Memang. Yes. Sebab dengar apa yang Aiman cerita ni, kalau saya kahwin 13 tahun, 13 tahun tu tak ada MC. 13 tahun saya boleh ada terus dia tahu sehari. Saya nak annual leave boleh. Saya nak annual leave, saya ambil half day off. Tak boleh. Tak boleh. There's no single day that you can. No. Okay, but you know why? Ada reason dia. Syaitan tak MC. Right. So, if syaitan tak MC, syaitan tak stop, why do you stop? Again, kenapa buat kerja syaitan tu mudah? And I say this seriously because ada orang kahwin, dia lepas tangan. Dia ingatkan, aku dah kahwin dah dengan dia, buat apa aku nak try? Wrong mindset. Because syaitan tak pernah stop. You ingat you akad nikah, syaitan stop ke? No. Syaitan akan work extra hard sebab salah satu kebanggaan syaitan adalah kalau dia boleh pisahkan suami isteri. Saya start nak faham just a simple question. Pasal apa zina tu Tuhan memang betul-betul tak bagi dan larang. So antara yang saya jumpa, antara yang saya pasal mungkin memang boleh berbetul lah. Ada satu jurnal ni, mereka cerita dekat US, jadi dekat black community, fatherless. Bila mereka study balik, yang buat fabric community black ni melingkup sebab the society itself tu, building blocks dia tu adalah family. So kalau family hang lingkup, society tu melingkup. So dekat situ saya macam make sense, macam aku make sense pasal apa Tuhan larang sungguh-sungguh kena ikut flow dah. Sebab setan pun tahu benda tu. Hence why kenapa macam Iman cakap tadi, dia memang nak bagi lingkup separation tu. So betul ke ada adjustment? No. Excellent. No addition needed. Yep, exactly. Salah satu maqasid syariah adalah memelihara nasab. The objective of the syariah tu apa? Apa point ada syariah ni? Salah satunya adalah memelihara nasab keturunan. Kalau you berzina kiri kanan, ada let's say anak dengan pelbagai jenis orang tapi tidak ada sebarang ikatan perkahwinan, dan anak tu pun confused siapa bapa dia, siapa keluarga dia, right? Nasab keturunan pun tak jelas, right? Dia akan mengganggu lah. Bukan setakat emosi, tapi ada juga dari segi gangguan biologi. Ada contohnya macam incest ataupun inbred. Sama juga kalau kita ada multiple sexual partners, dia ada biological consequence juga. Saya rasa contoh terbaik tahun lepas dulu, saya pergi duduk saat banyak hari dekat Lombok, so duduk berkawan dengan depa lah. So antara yang depa pun aware Muslim community dekat sana, dia interracial. Interracial marriage, interreligion. Okay. So depa cerita tu how messed up it is tu. Dia buat macam kita bersyukur gila dekat Malaysia ni tak pening. So tapi solusinya bukanlah kalau macam tu tak payah religion lah. Ada orang pi plastik tandu pula. Tu saya penat. Sebab having a god ataupun satu deity yang high that you aspire towards tu adalah satu keperluan manusia. Yang buat saya teringat balik antara argument kawan-kawan perempuan saya yang mereka suka sembang benda-benda ni adalah in comparison, lelaki kalau kita kata macam kota ataupun dia punya tin dia lah, kat mana nafsu dia tu lah, dia ada satu ni saja dan dia banyak gila dekat sini. Tapi untuk perempuan, antara argument mereka sebab mereka ada banyak juga untuk tempat lain, untuk shopping, untuk bagi nampak cantik, so dia being distribute evenly sangat, dia tak setinggi yang lelaki ni. So argument mereka tak suka tengok lelaki yang dah, sebab yang tu saja mereka suka perempuan. So dia nak lelaki jadi sama macam perempuan. I don't know. Tapi tu observation dia. Kalau if you want to argue about this point, let's first agree on couple of principles. Foundation. Okay? Foundation number 1, nafsu ada. Boleh setuju tak? Okay, clear. Foundation number 2, laki perempuan tak sama. Boleh setuju tak? Betul, Venus and Mars, right. Definitely. Because kalau kita tak boleh setuju benda tu, dan kita akan berbalas sampai bila-bila. Sebab saya pun boleh argue balik kat you, kenapa you nafsu banyak sangat kat benda-benda lain? Shopping lah, nak curtain matching lah, nak tudung matchingan. Banyak sangat lah nafsu. Kita boleh complain juga. Tapi apakah kesudahannya? Apa faedahnya? Bukanlah dia punya argument dia adalah pasal tu lah lelaki ni kena kahwin 4. No, itu saya tak setuju juga. Sebab everything is a shortcut tau. Dah tu, no. Jom kita stop sekejap.
pause dulu and bincang apa sebenarnya yang kita kena usahakan. Okay, lelaki nafsunya kepada wanita. Alright? Agree. Nafsu lelaki, nafsu wanita tak sama. Agree. Dan you mention juga pasal apa sexual drive. Ada sedikit komen kat situ. Sexual drive tak semestinya lelaki lagi kuat daripada perempuan. Ada perempuan kuat daripada lelaki pun ada juga. So kita kena pay attention So dia bukannya ada situasi macam tu berlaku. I just want to mention that. Anyway, berbalik kepada yang tadi tu. Alright? So, sekiranya isunya adalah nafsu tu ada, nafsu tu kuat, maka perbincangan kita adalah macam mana nak uruskan. Bukannya perbincangan, kenapa kuat sangat nafsu? Bukan tu perbincangan dia. Betul. Kita fokus benda salah ni. Maksudnya kita punya falasi dalam kita address. fokus kenapa kuat nafsu sangat. Kenapa? Basically, you nak saya explain to you why I am a man. Macam mana saya nak explain? So I am a man. So it should not be why, it should be how lah. How? Pasal agama teaches us how. Ada sahabat, right? Dia tengok seorang wanita naik syahwat. Nabi kata apa? Kenapa syahwat tinggi sangat ni? No, Nabi kata pergi kat isteri kau. Pergi dekat isteri kau. Nabi ajar, how do you manage that feeling? How do you manage that urge tu? So Nabi tak deny lelaki ada nafsu tu. Tapi bukannya kita nak bagi lesen, therefore lelaki boleh tengok sesiapa dia nak. Therefore lelaki boleh je nak kahwin dengan sesiapa dia nak. Dia boleh curang dengan seorang wanita, lepas tu dia guna lesen, kita boleh poligami lah lepas tu. And also akan ada wanita yang mendengar, you ingat kita orang ni apa? Tempat you melempiaskan nafsu je. Yes. Sabar. Yes. Because dalam Islam dia ada keseimbangan. Hak untuk you nak enjoy keintiman dalam rumah tangga adalah hak bersama. So maknanya it's a mutual I thing enjoy, you enjoy it too. Kalau you tak enjoy, I seorang je enjoy, dia jadi kezaliman. Itu hak dia juga untuk dia ada rasa enjoy keintiman bersama suami. So nampak tak? So perbincangan kita bukan one sided. We have to go, pasal podcast ni kan limited. Alright? So bila you tanya satu dimensi, saya jawab satu dimensi je lah. Tapi ada dimensi lain kita tak sempat nak sebut. Tapi saya sebut juga selit in case ada orang trigger dengan point kita tadi tu. Dia ingatkan, wanita ni just sexual object. You ada nafsu terus kat kita orang? No. Ada satu prinsip di mana bila kita nak mendekati pasangan kita, dalam Quran sebut dekati mereka macam taman. Macam ini adalah you punya taman, garden. Ada kita gelojoh dengan garden kita? Ada. Habis rosak lah garden tu. Satu lagi ayat. Ini berkaitan dengan puasa. Eloklah pasal kita nak masuk Ramadan ni kan. Alright, dalam surah Al-Baqarah, selepas ayat pasal puasa tu kan, beberapa ayat selepas tu Allah sebut bahawa kamu puasa pada waktu siang tapi malam pergi bersama dengan pasangan. Kan bila puasa orang kata macam, jangan sentuh isteri. Jangan. Waktu puasa, yes. Tapi dah buka puasa tu, pergilah bermesra. Dan Allah gunakan analogi yang cantik sangat. Allah kata, dia adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi dia. Dan itu dalam konteks apa? Puasa, babe. So bulan Ramadan ni bulan romantik sebenarnya. Tapi kita nampak ia sebagai satu benda lain. Ramadan ni adalah bulan untuk kita nak menjauhi segala-galanya, termasuk isteri. Untuk last 10 days, untuk last 10 days. Dia adalah sunnah-sunnah dia, kita kena faham. Tapi everything is contextual, you see. Islam ajar tu balance. Okay, so once you know these things, you akan nampak macam tak ada problem pun sebenarnya. The only problem is if we don't know enough about our own identity. Berbalik kepada yang saya cakap tadi tu. Ilmu. Please learn. Okay. Podcast ini bukan ilmu. Podcast ni sekadar share-share je. Tapi you have to learn. Go read books. Go attend classes. Go ask teachers. Pergi berguru dengan syekh-syekh mana-mana yang you mampu jumpa dan cari. Ustaz-ustazah tu. Pergi berguru dengan mereka. Okay, jangan jadikan podcast sebagai you punya education. Alright. Ini sebagai the gateway. The gateway kepada you nak menimba ilmu. So kalau you rasa macam kita orang punya perbincangan hari ni trigger you untuk tanya banyak soalan, good. Then go. Find the answer. Alright, thank you so much Aiman. Saya rasa memang kita mungkin ada chance untuk perbincangan yang lagi ekstensif. Kita duduk dekat orang tahu. Dekat. Saya memang look forward kalau yang ni memang fly. Kalau dia tak fly tinggi pun, kalau dia tak fly kan, mesti kita akan masih ada banyak benda-benda dalam kepala saya tengah duduk rumah.